أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. InsyaAllah kita mulakan majlis kita pada pagi ini dengan umul kitab, dengan pahala Fatihah yang kita bacakan nanti kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'in, ulama-ulama mutaqaddim, mutaakhirin, ulama zaman, khususnya kepada Tuan Guru Ahmad Nafiri bin Matu Aziz yang telah mengarang kitab Penghayatan Sifat 20. Seterusnya kita hadiahkan pada Fatihah kepada pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala, para syuhada, terutamanya sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin, di Mesir, di Syria, di Yaman, Selatan Tai, di Rohingya, di Marawi, di Malaysia. Seterusnya kita hadiahkan pada Fatihah kepada para salihin, wali-wali Allah, para muttaqin, para syakirin, para arif billah. Seterusnya tidak lupa kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat, khususnya kepada anak-anak kita yang syahid beberapa hari yang lepas perjalanan ke pusat pengajian. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah untuk menambah baik lagi majlis kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin khatimin nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'an lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma
وارزقنا فهما اللهم يسر ولا تعسر بتميم الخير يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada pagi ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala penuhi dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah SWT mengampuni segala dosa kita, insya-Allah. Insya-Allah kita akan sambung lagi bacaan kitab Penghayatan Sifat 20 yang telah dikarang kitab ini oleh Tuan Guru Ahmad Nafiri bin Matu Aziz. Masih lagi pembahasan kita dalam bab pembahasan uluhiyah, ya, uluhiyah, muka surat 118. Betul, 118. Kita ulang sikit. Muka surat 117. Boleh? Kita ambil dekat definisi tu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum. Pembahasan uluhiyah ini terhenti kepada istighna dan iftiqar. Istighna dan iftiqar. Apa yang dikatakan istighna? Kayanya Allah Ta'ala daripada tiap-tiap sesuatu yang lain, iaitu tidak berkehendak Allah Ta'ala kepada sekalian makhluk. Itu yang dikatakan istighna. Istighna daripada perkataan ghani, ya, ghani. Ghani ni makna kaya. Kaya dekat situ istighna. Istighna dengan makna terkaya, teramat kaya. Teramat kaya itu dengan makna apa? Allah Ta'ala itu tidak memerlu dan tidak berhajatkan kepada sesuatu yang lain. Itu dia. Kemudian iftiqar. Kemudian iftiqar, berkehendak kepada Allah oleh tiap-tiap sesuatu yang lain, iaitu sekalian makhluk ini berkehendak kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang dikatakan iftiqar lagi, menciptakan, yang mengadakan, yang mengekalkan adanya, yang mentadbir alam ini. Inilah hakikat Rabb. Iftiqar ni maknanya terhenti. Iftiqar ni dengan makna terhenti. Apa maksud terhenti kat sini? Yang dimaksudkan terhenti kat sini, setiap sesuatu berhajat pada Allah. Setiap sesuatu berhajat pada Allah. Imbal balik. Istighna dengan iftiqar ni dua sifat imbal balik. Kalau istighna, Allah istighna, dia duduk pada Allah, ya Allah tidak berhajat kepada sesuatu yang lain. Iftiqar iaitu dia duduk pada makhluk ataupun sesuatu yang lain pada Allah, sesuatu yang lain selain daripada Allah, maka setiap sesuatu itu berhajat pada Allah. Jadi dua-dua keadaan tu, istighna dan iftiqar, dua-dua ada pada Allah. Yang pertama, istighna, Allah tak berhajat pada sesuatu yang lain.
iftiqar, Allah itu tempat terhenti yang mana setiap sesuatu selain daripada Allah itu berhajat pada Allah. Jadi istighna, sifat istighna dan sifat iftiqar tu kedua-duanya ada pada Allah. Okey. Dalam zat Allah ini ada istighna, ada iftiqar. Awak nak istighna, istighna terkaya. Terkaya dengan makna Allah tidak berhajat pada sesuatu yang lain, apa sekalipun. Iftiqar, Allah juga menjadi tempat terhenti setiap sesuatu. Apa maksud tempat terhenti? Iaitu setiap sesuatu selain daripada Allah itu berhajat kepada Allah. Itu yang disebutkan istighna dan iftiqar itu ada pada Allah. Dia tak berhajat pada Allah, dia tidak berhajat pada sesuatu, tetapi setiap sesuatu itu iftiqar, terhenti dan berhajat kepada Allah. Ini katakan dalam zat Allah itu ada istighna, ada iftiqar. Okey mak? Perkara iaitu sifat. Mana sifat-sifat yang duduk pada istighna, mana sifat-sifat yang duduk pada iftiqar. Dalam 20 sifat wajib bagi Allah SWT, ada sebahagian yang duduk pada istighna dan ada sebahagian duduk pada iftiqar. Mana yang duduk pada istighna? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih, sama', basar, kalam, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Iftiqar, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayah, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu hayyan, kaunuhu aliman. Ma'ani dan ma'nawiyah, kedua-dua sifat duduk situ. Maknanya kalau ada dekat sifat ma'ani itu pada situ, pada iftiqar, maka sifat ma'nawiyah pun ada dekat iftiqar. Kalau sifat ma'ani ada pada istighna, sifat ma'nawiyah pun ada pada istighna. Wujud, contoh wujud. Yang pertama sekali sifat wujud yang duduk pada istighna. Adanya Allah itu tidak berhajat kepada sesuatu yang lain, betul tak? Allah nak ada, wujudnya Allah SWT itu tidak perlu kepada sesuatu yang lainnya. Katakan istighna tadi, terkayanya Allah itu. Sifat wujud Allah, sifat istighna. Kenapa dimasukkan pada istighna? Sebab kewujudan Allah itu tidak memerlukan kepada sesuatu yang lain. Okey, yang pertama. Yang kedua, qidam. Maksud qidam, qidam tidak ada permulaan. Qidam Allah tidak ada permulaan. Baqa tidak ada akhir. Qidam dan baqa duduk pada Allah, pada zat Allah SWT, dan dia duduk dalam kategori sifat istighna. Kerana apa? Kerana qidamnya Allah, tidak ada permulaannya Allah itu tidak perlukan kepada sesuatu yang lain. Dan baqa, kekalnya Allah itu tidak perlu kepada sesuatu yang lain. Qidam, tidak ada makhluk yang mempunyai sifat qidam. Tapi baqa, ada 10 makhluk, 10 perkara yang duduk pada baqa. Apa 10 perkara yang duduk pada baqa, mak? Ha? 10 perkara yang duduk pada baqa, kekal. 2, 4, 6, 8, 10. Dalam ni ada 10. Song-song satu, cepat. Sepuluh yang kekal tu, yang Allah Ta'ala kekal. Syurga, dah syurga, neraka lah. Neraka lagi. Cari dekat baqa. Ulang. Ada tak? Gigi sifat baqa tu pun cari. Apa dia? Roh, kursi, qalam, arash, lauhul mahfuz, jasad para syuhada, jasad sekalian Nabi, baru 7.
Zanab tu ni apa? Tuan Sulbi. Syurga neraka. 10. Muka surat apa? Muka surat 41. Itu 10 perkara yang kekal. Tapi kekal kat situ apa mak? Kekal dengan makna kekal yang mendatang. Kekal aridi. Kekal aridi. Apa maksud kekal aridi? Iaitu kekal mendatang. Kekal dekat situ, kekal yang Allah kekalkan. Tapi Allah Ta'ala kekal sifat baqa' pada Allah. Kekalnya Allah itu kekal yang sendiri, kekal yang tidak perlu kepada sesuatu yang lain. 10 perkara tadi, kekalnya itu kekal yang dikekalkan oleh Allah. Allah yang kekalkan dia. Kalau Allah Ta'ala tak kekal dia, maka tak akan kekal. Tapi kekalnya 10 tadi, roh, lauh, apa lagi? Apa tadi? Lauhul Mahfuz, kursi, arash, qalam, jasad syuhada, jasad para nabi, syurga, neraka, kan, tulang sulbi, semua 10 perkara tadi adalah kekal, dan kekalnya itu kekal aridi, kekal yang mendatang. Itu sebabnya dia tak ada sifat istighna. Kekal pada 10 perkara tadi tak termasuk istighna. Kerana apa? Dia kekal dalam keadaan kekal yang mendatang. Apa maksud kekal mendatang? Allah kekalkan dia. Allah yang kekalkan dia. Kalau tidak, dia takkan kekal. Tetapi baqa'nya Allah SWT, kekal pada Allah itu kekal yang memang hakikat kekal, dan kekal yang tidak berhajat kepada sesuatu yang lain. Kerana apa? Kerana kekalnya itu kekal dengan makna istighna, terkaya. Kemudian di antara sifat yang duduk pada istighna lagi, mukhalafut ta'ala al-hawadis. Mukhalafat ta'ala al-hawadis dengan makna apa? Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Menyamai. Tidak ada sesuatu yang menyamai Allah. Baik pada zat Allah maupun pada sifat Allah, ataupun pada af'al, pada perbuatan pelaksanaan Allah SWT. Maka tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Dan tidak menyamai ini, sifat tidak menyamai ini, dia adalah sifat istighna, terkaya, tidak perlu kepada sesuatu, untuk membuatkan Allah Ta'ala itu mukhalafut ta'ala al-hawadis. Dia duduk pada zat Allah. Di antara lagi qiyamuhu ta'ala binafsih. Qiyamuhu ta'ala binafsih. Berdiri dengan sendiri. Apa maksud berdiri dengan sendiri? Dia zat, bukan sifat, dan dia tidak berhajat kepada sesuatu yang lain. Dia zat, bukan sifat, dan dia tidak berhajat pada sesuatu yang lain. Itu ada dua makna tu, dengan makna qiyamu ta'ala binafsih tu. Jadi berdiri dengan sendirinya itu tidak perlu kepada sesuatu yang lain. Akhirnya qiyamu ta'ala binafsih itu termasuk dalam kategori sifat istighna, sifat yang terkaya, yang tidak berhajat kepada sesuatu yang lain. Dia bukan sifat, tapi dia zat. Sifat, kenapa dia bukan sifat? Ini soalan pagi ni, ulang gaji. Kenapa dia bukan sifat? Dia buka lagi belakang. Kenapa? Kenapa dia bukan sifat? Allah bukan sifat, tapi dia zat. Kerana sifat itu dia duduk pada zat. Dia nyenggeng pada zat. Kalau tak ada zat, maka tidak ada sifat. Maka Allah itu bukan sifat. Allah Ta'ala itu zat. Zat ialah sendiri dia. Sebab zat itu termasuk juga makna qiyamuhu ta'ala binafsi. Kalau Allah Ta'ala itu bersifat-sifat, Allah Ta'ala itu sifat, Allah Ta'ala itu sifat, maka sudah pasti Allah Ta'ala itu menyenggeng pada sesuatu yang lain. Dan dia tidak berhajat pada sesuatu yang lain. Yang kedua, di antara sifat istighna lagi, iaitu sama' mendengar, pendengar. Sama' pendengar. Istighna'nya sama' Allah Ta'ala ini sehingga sampai Allah Ta'ala tidak berhajat kepada sesuatu untuk mendengar. Tapi kita tak. Kita nak mendengar perlu kepada sesuatu. Udara, telinga, gegendang, bunyi, itu semua memainkan peranan. Dekat,
tak boleh jauh. Kalau jauh tak dengar. Kemudian apa lagi? Jadi semuanya itu, samaknya Allah tu tidak perlu kepada sesuatu. Itu sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala menzahirkan makhluk, tujuannya untuk makhluk tadi kenal Allah. Allah zahirkan makhluk, lebih-lebih lagi manusia, untuk Allah zahirkan keagungan Allah tadi, kesempurnaan Allah. Allah mendengar, kita mendengar, tapi dengar Allah tidak perlu kepada sesuatu yang lain. Kita dengar. Jadi daripada kita melihat sifat dengar kita yang berhajat kepada 1001 macam sesuatu, maka di situlah kita dapat melihat ataupun memandang betapa hebatnya pendengarnya Allah. Basar, perlihat. Allah itu maha perlihat. Perlihat Allah itu termasuk istighna. Sifat perlihat Allah itu termasuk sifat istighna, sifat terkaya yang tidak berhajat kepada sesuatu yang lain. Kita nak melihat, kita lihat tak? Kita lihat juga. Tapi kita bukan perlihat, kita melihat. Berbeza dengan sifat Allah perlihat. Kita melihat, kita bukan perlihat, kita melihat. Maka dengan melihat kita tu, kita berhajat kepada sesuatu yang lain. Kita perlukan biji mata. Kalau dah ada mata sekalipun, katalah semua syarat-syarat untuk melihat tadi ada pada kita, tapi kalau Allah masih lagi belum izin untuk kita melihat, maka tetap kita tak boleh melihat. Dia yang terakhir sekali balik pada hakikat. Balik pada hakikat dengan izin Allah. Kalau Allah Ta'ala tak izin, maka kita tak akan dapat melihat. Itu yang kadang-kadang pergi jumpa doktor. Kan banyak berlaku pergi jumpa doktor, doktor cek saraf okey, biji mata okey, bola mata okey, bola mata hitam okey, ni semua okey, tapi tak tahulah kenapa masih lagi tak boleh pakai. Macam tu. Biasa kan kita dengar kan. Pergi jumpa doktor, cek perut okey, tak ada apa-apa, semua okey, saraf dia okey, cukup, tapi doktor sendiri pun tak tahu nak buat kenapa. Macam baru-baru ni ada seorang hamba Allah, jantung cantik, paru-paru cantik. Bukan baru-baru ni, cerita 15 tahun lepas, 20 tahun lepas, lebih kurang 17 ke 18 tahun lepas. Ada satu haji tu dia potong rumput dekat depan rumah dia petang. Dia potong-potong rumput. Lepas dia potong rumput tu, dia letak je mesin tu, tumbang. Letak mesin rumput tu, dia duduk tu, tumbang. Jadi keluarga dia tengok tu, orang pun terus bawa pergi hospital. Tu tak sedar diri. Start daripada hari tu tak sedar diri. Bawa pergi hospital, doktor pun cek lah, jantung okey. Sampaikan masuk apa? MRI sebut. MRI masuk dalam tu. Doktor cek MRI tu, kalau masuk tu kira habis usaha lah kan. Dah tak ada usaha lain dah. Itulah usaha yang terakhir. MRI tu bila masuk je mak, apa yang ada dalam badan kita tu semua nampak. Yang kat dalam tu, bukan yang duduk kat luar, kat dalam tu semua nampak tu, tak boleh. Penyakit yang kita simpan tu semua automatik semua nampak. Tapi kalau katalah MRI tu pun masih lagi tak dapat nak tu, memang tak adalah, habis usaha. Manusia habis terhenti kat situ je. Usaha manusia MRI tu. Hebat sangatlah tu. Jadi pergi MRI, masuk MRI, cek, dia bukan masuk general hospital ke apa, private. Jenis duduk sehari harga 3-4 ribu. Memang dah hebat sangatlah hospital yang dia duduk tu. Jadi masuk MRI, doktor cek jantung okey, paru-paru okey, buah pinggang okey, semua organ-organ dia semua okey, tapi tak boleh bangun. Doktor dah tak tahu nak buat apa dah. Sampai akhirnya waktu kami datang ziarah tu, ayat tak ada lain. Ayat yang kami dengar apa dia? Doktor sedang mencuba ubat ini. Doktor sedang mencuba ubat ini. Akhirnya sekali mak, dengan ubat yang diorang bagi tadi tu, buah pinggang rosak. Akhirnya haji ni, dia meninggal sebab masalah kompilasi buah pinggang disebabkan salah makan ubat. Dia cuba ubat ni.
Akhirnya buah pinggang dia rosak, kemudian terus organ dia sikit-sikit rosak tadi, mati. Tinggal dunia. Saya nak cerita sekarang, betul lah ajal dia. Cuma nak berkongsi tu, walaupun organ tu dah elok sekalipun, doktor dah habis ikhtiar, dah tak tahu apa masalah dia. Tapi kalau Allah belum datangnya izin Allah, maka tetap. Macam mana pun dia balik pada Allah. Macam mana pun dia balik pada Allah. Kita manusia hanya sekadar berikhtiar. Dah baik. Berapa ramai orang yang duduk atas dunia ni organ dia rosak. Kan? Jenis grup-grup geng isap okok tu. Paru-paru dia tu dah macam tar jalan raya tu kan. Tapi tak mati-mati. Orang yang organ dia elok mati pula. Sebab apa? Organ tu hanya sekadar asbab, tetapi bukan penentu kan. Ni dia. Tu penting belajar, belajar akidah ni. Jadi kita pun tak adalah pening-pening kepala kan. Doktor sakit kepala mikir, macam mana ni, jantung dia okey, paru-paru okey, buah pinggang okey, tapi tak tahu, tak boleh nak hidup dia kata. Tak boleh nak jaga. Macam orang pergi hantar kereta pergi ni, hantar pergi kereta pergi ke bengkel. Semua okey. Enjin okey, plug okey, starter okey, dah ganti starter baru, dah ganti tu baru, ganti ni, tapi tak hidup-hidup. Habis angkat tangan. Sebab dia balik-balik semula. Kalau kita balik pada Allah SWT, akan lapang dada. Itu sebabnya balik pada Allah. Allazina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Balik pada Allah. Bila balik pada Allah, berlapang dada. Sebab semua atas urusan Allah. Semua atas kehendak Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Balik pada Allah. Kemudian di antara sifat istighna lagi iaitu kalam, perkata. Kalam Allah, istighna, terkaya, termasuk sifat terkaya, tidak perlu kepada sesuatu yang lain. Allah Ta'ala nak berkata, kita nak berkata, kita bukan perkata, kita berkata. Kita berkata-kata. Sebab apa kita berkata-kata? Kerana adanya sifat perkata Allah yang sifat qudrah dan iradah Allah untuk membuatkan kita berkata-kata. Itu penting. Tapi Allah Ta'ala itu sifat perkata. Kerana apa? Kerana dia tidak perlu kepada sesuatu yang lain untuk dia berkata-kata. Itu sebabnya tak digunakan sifat berkata-kata pada Allah. Sebab bila guna perkataan berkata-kata, maka dia perlukan kepada sesuatu yang lain untuk berkata. Maknanya ada satu benda yang lain untuk menggerakkan sampai dia boleh berkata-kata. Tapi kalau katalah Allah Ta'ala itu tidak perlu, maka tu yang digunakan ulama letakkan Allah Ta'ala itu mempunyai sifat perkata. Bukan berkata-kata, perkata. Maknanya tidak ada sesuatu yang lain yang diperlukan, yang dituntut, dihajati untuk membuatkan dia berkata-kata. Di antara sifat istighna lagi kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, keadaannya Allah itu mendengar, pendengar. Keadaan Allah itu pendengar, keadaan Allah itu basiran, itu pelihat. Kaunuhu mutakalliman. 3 ke atas tadi sifat ma'ani, dan 3 di bawah itu sifat ma'nawiyah. Bila sifat ma'ani masuk dalam satu kategori, automatik sifat ma'nawiyah akan ikut. Kemudian iftiqar, sifat iftiqar, sifat yang terhenti. Terhenti apa maksudnya? Setiap sesuatu selain daripada Allah itu berhajat kepada Allah. Apa dia? Wahdaniyah, esanya Allah, keesaan Allah, esanya Allah SWT itu duduk pada sifat iftiqar. Kerana apa? Kerana kalau Allah Ta'ala itu tidak ada wahdaniyah, maka sudah pasti Allah Ta'ala itu ada Tuhan-Tuhan yang lain. Bila ada Tuhan-Tuhan yang lain, maka dia mendatangkan kemudaratan kepada kita makhluk. Maka wahdaniyah itu duduk dalam kategori iftiqar. Kerana apa? Kerana dengan keesaan Allah itu membuatkan kesejahteraan pada makhluk tadi. Sebab kalau Allah Ta'ala itu berbilang-bilang, maka sudah pasti yang rosak dan mudaratnya adakah Allah ataupun kita?
Balik pada kita lah. Kan? Macam contoh, dalam negara kita ada 3 Perdana Menteri. Apa berlaku? Kat dalam Malaysia ni, satu-satu negara dalam dunia, dekat dalam dunia ni, satu-satu negara dalam dunia ni yang mempunyai 3 Perdana Menteri adalah Malaysia. Ni bukannya satu Perdana Menteri, kemudian timbalan Perdana Menteri 1, timbalan Perdana Menteri 2, timbalan Perdana Menteri 3. Tak. Ini Perdana Menteri saja 3. Perdana Menteri 1, Perdana Menteri 2, Perdana Menteri 3. Boleh mak? Boleh tak? Kenapa tak boleh? Ya ke? Suka hati lah. Saya Perdana Menteri, saya nak buat pelantikan Perdana Menteri 3. Ataupun tak ada Perdana Menteri 3, saya nak Agung 3. Kan kita nampak lebih kesempurnaan pada negara, tolong menolong, bantu membantu. Maka tak adalah seorang saja yang fikir, maka ada 3 orang fikir. Apa jadi? Boleh tak? Tak boleh. Dalam rumah tangga ada 3 suami, 1 isteri. Boleh mak? Awal-awal dia giling. Jadi sifat wahdaniyah, keesaan Allah, senya Allah SWT itu sangat-sangat dihajati oleh makhluk. Sebab makhluk kalau didatangi tidak ada sifat wahdaniyah pada Allah SWT, sifat senya Allah tadi, Allah Ta'ala itu berbilang-bilang, ada Tuhan kedua, Tuhan ketiga, Tuhan keempat, maka yang mudaratnya kita. Itu sebabnya kenapa sifat wahdaniyah itu duduk pada iftiqar. Duduk pada iftiqar tu kerana menggambarkan bahawa kalau berbilang-bilangnya Allah itu yang merosakkan ataupun yang memudaratkan kita, mengucap kacirkan kita tu, kita makhluk tadi. Itu sebabnya kita berhajat pada Allah, supaya Allah Ta'ala itu sifat wahdaniyah. Itu penting lah. Yang duduk kat situ. Qudrah, apa lagi qudrah? Sifat qudrah, berkuasa. Berkuasanya Allah, sifat berkuasa, masya-Allah. Berhajat tak kita? Sangat berhajat dengan berkuasa Allah. Nak kedip mata pun kalau Allah Ta'ala tidak ada sifat berkuasa, ataupun sifat berkuasa tadi tak duduk pada iftiqar, maka ketika tu kedipan mata pun tak mampu kita. Nak kedip mata, nak apa sekalipun. Semuanya, segala sesuatu kita tu kembali kepada sifat qudrah Allah. Pagi ni mak masak nasi goreng kampung, kan? Beli dah. Apa dia? Kalau masak nasi goreng kampung kena ada apa? Sayur kangkung. Betul tak? Kena ada sayur kangkung. Semalam dah buat dah. So, besok ada kelas pukul 9. Habis je solat subuh, wirid pendek, kemudian terus buat nasi goreng kampung. Sebab apa? Pukul 8.30 dah nak pergi kelas. Azam. Kali tengok-tengok pagi nak masak, kangkung tak ada mak. Rupanya sang suami pagi-pagi pukul 3 pagi dia buat goreng kangkung, makan dengan nasi sejuk. Kebil-kebil mata kangkung hilang. Dia bayangkan. Kalau Ta'ala tak kendaki, maka tak. Jadi kalau kita balik berhajat pada Allah SWT, ataupun kangkung kita tu hilang sebabkan kucing bawa lari. Tak apa mimpi pagi tu, kucing nak makan kangkung kita. Semua atas qudrah Allah. Tak akan berlaku. Si kucing tadi ambil kangkung, suami tadi ambil kangkung tu pun atas qudrah Allah. Kalau Allah Ta'ala tak gerakkan, tak memberikan, tak digerakkan kita tu, maka tak akan berlaku. Itu sebabnya Nabi SAW mengingatkan Sayyidina Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu, Abdullah Ibnu Abbas. Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas mengingatkan, wahai Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, kamu kembalilah pada Allah, minta pada Allah. Nabi kata, minta betul-betul pada Allah, berhajatlah kepada Allah, kerana Allah itu sahaja yang berkuasa. Allah sahaja yang dapat menunaikan hajat kamu. Itu Nabi kata, sekalipun 7 petala langit dan 7 petala bumi memberikan manfaat pada kamu, kalau Allah Ta'ala tidak kendaki, maka tak akan berlaku. Itu Nabi ajar pada Sayyidina Abbas. Sebabnya pegang sungguh-sungguh ni, yakin betul-betul. Jadi kalau kita dah yakin betul-betul pada Allah, bahawa Allah itulah berkuasa dan tidak ada sesuatu lain yang berkuasa, maka mintalah pada Allah.
Minta merayu dengan Allah. Sampaikan kita nak beribadah pun minta pada Allah, nak baca Quran minta pada Allah, nak buat baik minta pada Allah, apatah lagi benda-benda yang lain. Benda yang baik tu, pagi ni bangun pagi, ya Allah tolong, ya Allah bagi aku izinkan aku untuk pergi kelas, ya Allah. Ni dah masuk kelas minta pada Allah, ya Allah berikan aku faham, ya, bagikan aku fokus, minta pada Allah. 2 minggu lepas kami pergi Suluk, majlis zikir. Orang lain zikir menangis-nangis. Nangis. Kita zikir tak nangis-nangis. Jumpa Tok Guru, kenapa tak nangis? Tok Guru pun katalah, taubat, banyakkan taubat, mesti banyak dosa semua. Taubat pun tak nangis. Tak nangis. Sampai akhirnya menangis sebab tak menangis taubat. Menangis tak nangis. Menangis sebab tak menangis zikir. Jumpa balik Tok Guru, menangis depan Tok Guru. Kenapa Tuan Guru zikir tak menangis, tak rasa, tak datang. Kemudian zikir lagi bertaubat, solat sunat taubat, bertaubat pada Allah pun tak menangis. Sambil bercakap dengan Tuan Guru sambil menangis. Tu nangis lah tu. Jadi minta pada Allah. Kena minta. Kadang-kadang sesuatu benda yang kita nampak baik tapi Allah Ta'ala tak bagi, bukan apa. Kerana Allah Ta'ala nak kita minta. Minta tu pun satu kurnia Allah. Kita nak minta pada Allah tu pun satu kurniaan Allah. Ya, kadang-kadang kita nampak orang lain menangis-nangis dia kan. Nampak Kaabah contohlah, pergi nampak Kaabah menangis-nangis. Kita tengok Kaabah tak menangis. Lepas tu kita minta pada Allah, ya Allah tolonglah, ya Allah kenapa kau cabut aku. Minta tu pun satu kurniaan. Satu kurniaan Allah. Masya Allah, hebatnya Allah. Kadang-kadang kita rasa kita kehilangan sesuatu perkara tu, kita nampak hilang. Tapi kesedihan, kehilangan yang kita buat, kita balik pada Allah tu, pun satu kurniaan. Kita minta pada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, kenapa pagi ni aku masak tak sedap, ya Allah, menangis-nangis sebab masak. Tapi yang dia menangis sebab dia masak tak sedap tadi tu, itu kurniaan tu. Dia balik pada Allah. Itu lagi besar. Itu lebih besar daripada zikir menangis, itu lebih besar dibandingkan dengan dia bertaubat menangis. Dia menangis atas menangis. Masya Allah. Ini dia. Itu sebab minta dengan Allah. Begitu minta terus. Allah Ta'ala dia tak macam makhluk. Makhluk ni kita minta sekali dia bagilah. Minta kali kedua, kali ketiga dia jegi biji mata. Kan? Pagi ni tadi nak keluar, bang, duit belanja ini bang. Duit belanja ini. Suami pun bagi duit belanja. Tengah hari dia minta lagi. Bang, ni sampai ni, parcel ni sampai lah pula ni, duit kena bayar ni. Tak ada jegi biji mata. Tadi kau minta lagi. Tak nak balik sekolah pula, minta pula, ada balik buku. Tak. Saya rasa awak salah pilih suami ni. Patutnya awak pilih suami dekat kilang duit, cap duit tiap-tiap pagi, petang, siang, malam. Marah suami. Tapi Allah Ta'ala tak. Sebab memang dia nak kita minta. Dia nak kita minta atas minta. Cuba mak cari minta atas minta. Minta atas minta. Apa maksud minta atas minta? Ulama sufi kata minta atas minta, iaitu dia minta pada Allah supaya dia jadi orang yang meminta pada Allah. Macam mana tu? Allah minta atas minta. Itu semua maqam atas semua. Minta atas minta. Jadi dengan Allah Ta'ala tu kena minta. Nak minta tu pun kena minta. Nak minta tu pun kena minta. Ya Allah tolonglah, ya Allah jadikan aku peminta. Masya Allah. Sebab kalau tak minta, mak kita takabur, sombong. Minta atas minta Allah. Iradah, ilmu, sifat pengetahuan. Sifat hayah. Allah kita berhajat kepada hayah Allah.
Kita berhajat pada hayah Allah. Ilmu tu dahlah memang Allah Ta'ala tu pengetahuan. Hayah tu, macam mana hayah tu boleh duduk pada iftiqar? Ada ulama letak hayah Allah ni letak pada istighna. Ada ulama letak hayah ni pada istighna. Ada ulama letak dekat sini, Tuan Guru letak pada hayah Allah pada iftiqar. Tapi bukan bermakna hayah, dengar betul-betul hayah di sini bukan bermakna hayah Allah itu Allah menghidupkan kita dengan hayah, tidak. Bukan Allah Ta'ala itu menghidup kita dengan sifat hayah, dia tidak. Tapi hayah di sini dengan makna kalau Allah Ta'ala itu tidak ada sifat hayah, maka terhentilah segala sifat-sifat yang lain. Terhentilah segala sifat-sifat yang lain, sifat wujud, sifat qidam, baqa', mukhalafatu 'alil hawadis, qiyamu ta'ala bi nafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayy, semua. Segala sifat yang lain semua akan terhenti kerana tidak ada. Jadi bila katalah Allah itu punya sifat hayah, maka adalah sifat-sifat yang lain. Bila ada sifat-sifat yang lain, maka ketika itu berhajatlah kita. Sebabnya kita berhajat kepada sifat hayah itu bukan bermakna Allah menghidupkan kita dengan sifat hayah, dia tak. Allah hidupkan kita dengan sifat qudrah. Allah hidupkan kita dengan sifat iradah. Tetapi sifat qudrah dan iradah tadi takkan ada kecuali dengan sifat hayah. Maka ketika itu sifat hayah, ulama yang masukkan sifat hayah dalam iftiqar bertujuan apa? Supaya menggambarkan bahawa secara tak langsung bahawa kita berhajat kepada sifat hayah. Makhluk ataupun ma siwallah, sesuatu selain daripada Allah, itu berhajat kepada sifat hayah dalam erti kata kerana kita berhajat kepada sifat selain ataupun qudrah dan iradah tadi. Itu penting sifat hayah kat situ. Tapi ada sebahagian ulama meletakkan hayah itu pada istighna. Dia tak letak pada sebagaimana sifat wujud. Sebagaimana sifat wujud. Sifat wujud duduk pada istighna. Dia duduk iftiqar. Tapi diletakkan di sini kerana apa? Kerana pada pandangan ulama yang meletakkan hayah itu pada iftiqar, kerana kalau tak ada hayah, maka tidak ada qudrah dan iradah. Jadi kaedahnya apa mak? Ma la yatimu wajib illa bihi fahuwa wajib. Ma la yatimu wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidak sempurna suatu kewajipan, maka jalan penyempurnaan itu pun menjadi wajib. Itu letak hayah kat sini. Kalau fikir logik akal, kalau fikir logiknya, dia duduk pada istighna. Wallahu a'lam, Allah lebih tahu. Kemudian di antara sifat iftiqar lagi kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu hayyan, kaunuhu aliman. Disebabkan duduknya qudrah, iradah, ilmu, hayah, maka semuanya tadi duduk di situ. Sifat ma'ani ada kat situ, sifat ma'nawiyah pun ikut. 4 sifat ma'ani, qudrah, iradah, ilmu, hayah, maka 4 sifat ma'nawiyah pun duduk kat situ. Balik. Okey, ada apa nak tanya? Tunduk je. Dia faham ke dia kebas? Dia dua tunduk ni. Dia tak faham, dia tak apa mak, ngaji je. Sampai masa. Saya dulu, masa zaman saya mengaji dulu, mana saya faham benda ni. Nganga-nganga. Bertahun-tahun mengaji. Naik ke terbang, turun ke terbang, naik ke terbang, turun ke terbang, naik ke terbang, turun ke terbang. Sampailah saya pegang satu je. Tok Guru pegang, Tok Guru kata, ngaji dah, ngaji sampai bila-bila. Dah habis mengaji besok, mengajar. Sebab ada ketika Allah Ta'ala buka ilmu tu ketika mengaji. Ada ketika Allah Ta'ala tak buka ketika mengaji, Allah Ta'ala buka kita mengajar. Itu sebabnya mak.
Balik tak payah. Kalau tak jadi ustazah pun, setidak-tidaknya kita bercerita dengan anak kita, bercerita dengan suami kita, cakap benda-benda tu. Ataupun kita amalkan macam mana kita bawa apa yang kita mengaji dalam kehidupan seharian. Di situ Allah Ta'ala buka satu-satu. Yang penting jangan sampai tinggal mengaji. Duduklah. Sebab kalau kita lihat tok-tok nenek moyang kita dulu, lagi dia orang pergi mengaji kat menasah-nasah kan. Kat menasah-nasah mengaji tu, belah-belah Kedah, belah Kelantan tu, tok-tok kita pergi ngaji. Kalau tengok muka dia, mana dia faham. Bila mengaji juga, balik-balik noreh ngaji. Habis masak makan tengah hari, petang pukul 3 pergi ngaji kat menasah. Berpuluh-puluh tahun mengaji kitab yang sama je, kitab nipis. Tak ada ngaji kitab besar. Tapi kenapa? Kerana tengok, walaupun nampak faham ke? Tak faham. Tapi dia mengaji juga, duk menganga. Tapi tengok hidup dia. Nampak tak hidup dia? Terarah tak? Tersusun tak? Ada ketika Allah Ta'ala bagi melalui faham. Ada ketika Allah Ta'ala bagi melalui kehidupan perjalanan kehidupan kita terangsung. Mengaji. Allah Ta'ala suruh mengaji. Ngaji itu bukan hanya sekadar datang pada akal. Tapi Allah datangkan dalam kehidupan. Hidup dia terarah, Allah datangkan melalui sana. Sebab kita berjalan bukan atas kudrah kita. Kita berjalan atas kudrah Allah. Bila kita berjalan ke kudrah Allah, Allah berikan faham tu bukan hanya sekadar melalui kehidupan, melalui akal. Ada ketika Allah Ta'ala bagi kehidupan. Kehidupan dia terarah, cantik hati dia dengan Allah dekat. Perjalanan dia teratur. Itu yang kita nak sebenarnya. Walaupun nampak faham, hebat, dia boleh cerita dengan orang, dia boleh mengajar, duduk depan dia beratus-ratus orang, tapi dia sendiri pun hidup dalam keadaan tak terarah, tak teratur. Kenapa? Kerana faham yang dia dapat hanya pada sini. Dia tak dapat faham dalam kehidupan dia. Maka lagi gagal. Itu sebab kudrah bukan pada kita, kudrah pada Allah. Balik pada Allah. Kemudian seterusnya perkara-perkara lain, sifat-sifat yang lain termasuk dalam istighna' dan iftiqar. Di antara lagi sifat-sifat selain daripada 20 sifat yang dibicarakan di atas tadi, yang termasuk dalam perbicaraan sifat istighna' dan iftiqar yang pertama, yang ke-12. Kat atas dia. Atas dia apa dia? 1, 2, 3, 4 istighna'. Ni sambungan ni mak? Ni sambungan yang depan pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, 11. Kat sebelah ada 11 kan? Yang ni 12. Nampak tak? Ini sambungan dia, 12. Tidak mengambil faedah daripada perbuatannya ataupun hukumnya. Itu termasuk istighna' juga. Di antara lagi sifat-sifat Allah SWT, iaitu Allah Ta'ala itu tidak mengambil faedah daripada perbuatannya Allah ataupun hukumnya Allah. Maksud hukum, ketetapan. Allah meletakkan ketetapan. Baik ketetapan terhadap ketetapan dengan makna makhluk, ketetapan dengan makna qada ataupun ketetapan dengan makna hukum. Itu dua-dua sekali tu. Ketetapan tu dengan dua makna. Pertama dengan makna qada, Allah Ta'ala tetapkan atas apa sekalipun. Kita ni terikat dengan qada, tu makna ketetapan juga tu. Dengan makna ketetapan. Yang kedua dengan makna hukum. Dengan makna hukum tu ada wajib, sunat, harus, makruh, haram. Kan kita terikat. Ada ketika wajib ke atas kita. Contohnya seperti solat, seperti zakat, puasa. Kemudian yang keduanya pula sunat. Ada ketika kita berhadapan dengan hukum sunat. Ketetapan atas kita, Allah Ta'ala tetapkan atas kita hukum sunat. Ada ketika harus, ada ketika makruh, ada ketika haram. Maka dua-dua keadaan itu Allah Ta'ala tidak mengambil manfaat. Allah Ta'ala tak ambil pun manfaat. Tak ada manfaat. Kita mengikut ketetapan. Kita kalau dibicarakan tentang qada, ketetapan dengan makna qada tadi, Allah Ta'ala tetapkan kau jadi macam ni, kau jadi macam ni, rezeki kau macam ni, macam ni, macam ni. Malu kita redha. Kita sabar, kita redha, kita menerima. Maka dengan sabar kita, dengan tawakal, dengan sabar kita, dengan redha kita tadi, adakah Allah akan mendapat manfaat daripada kita? Tak ada. Begitu juga dengan ketaatan bila kita melaksanakan mengikut apa ketetapan hukum Allah Ta'ala tadi. Wajib kita buat, sunat kita buat, kita laksanakan. Harus kita buat. Makruh kita jauhkan, haram lagi kita tinggalkan. Maka ketika itu dengan ketaatan atas segala hukum Allah Ta'ala tadi, adakah mendatangkan manfaat bagi Allah? Tidak. Apa sekalipun ketetapan yang Allah Ta'ala tetapkan ke atas kita, baik ketetapan dengan makna qada ataupun ketetapan dengan makna hukum,
maka tetap tidak mendatangkan sebarang manfaat, ataupun kalau sebaliknya kita ingkar, tidak mendatangkan sebarang mudarat. Ini termasuk istighna. Kenapa? Kerana Allah terkaya. Allah terkaya. Jadi manfaat ataupun mudarat, manfaat atas ketaatan, mudarat atas keingkaran kita tadi, semuanya itu balik semula kepada diri kita. Kau taat, kau dapat baik. Kau ingkar, kau sendiri akan mudarat. Allah Ta'ala tak ada apa. Bukan bila kata kita semayang Allahu Akbar, kita puji Allah, maka Allah makin besar, makin agung. Macam sultan kita, macam Perdana Menteri lah. Perdana Menteri dah nampak. Cuba bayangkan kalau peratus rakyat yang sokong Perdana Menteri dapat 90% je, 90% mak. 90% rakyat suka Perdana Menteri. Tak kembang dia berjalan mak? Kembang tak? Baru-baru ni mak, viral menteri mana? Perancis yang si dia tunjal kepala dia dekat kapal terbang tu. Dia nampak? Dia pergi satu lawatan rasmi. Jadi waktu nak turun tu, dia orang tengah siap-siapkan tangga dia apa semua sekali tu. Jadi dia tu dah berdiri dekat pintu. Sebelah pintu tu, kat tempat pramugari selalu duduk tu, isteri dia. Jadi entah apa benda yang dia berbalah laki bini dekat depan pintu tu, si isteri dia tunjal kepala dia. Isteri dia tunjal kepala dia mak. Jadi gambar tu, orang duduk bawah kan, pemberita kan dah standby je. Jadi benda tu viral. Perdana Menteri mak, Perdana Menteri negara besar tu, bukannya Perancis ke apa, tak tahulah hari tu. Tapi negara hebat, negara besar lah, kuasa besar, kena tunjal. Sama macam Senoma. Siapa Senoma mak? Orang gedebe kan, sampai syaitan sendiri pun tak berani nak lalu mana lorong yang dia lalu. Mana Senoma lalu, kat lorong tu syaitan tak berani nak lalu kerana gedebenya Senoma. Sampailah satu hari seorang sahabat, dia kena letih dengan isteri dia. Kerana dia tak tahan diletih oleh isteri dia, dia pun pergilah jumpa Senoma. Sampai depan rumah Senoma, nak diketuk pintu. Baru nak diketuk pintu, dia dengar Senoma kena beletih dengan bini dia. Tak jadi dia nak mengadu. Dia pun pusing punggung. Bila pusing punggung, Senoma pun buka pintu, tengok tentang mata. Senoma tahulah mesti kena dengar aku kena letih tadi. Cuba bayangkan mak, sehebat mana pun manusia, Senoma tu siapa yang tak sokong dia? Semua sokong dia mak. Tapi isteri dia boleh letihkan dia. Maknanya isteri dia lagi ganas daripada dia. Cuba bayang, lagi berkuasa daripada dia. Samalah macam tadi tu, yang kena tunjal kepala tadi. Padahal mak, dia Perdana Menteri kuasa besar dunia mak. Perdana Menteri kuasa besar dunia. Sekali tiba-tiba Allah nak ajar dekat kita tu, sehebat-hebat dia, seberani-berani dia mak, tiba-tiba kena tunjal kepada dengan bini dia. Tu kalau Cina nampak tu kan Cina kan lawan dia orang kan. Cina nampak tu, takut bini. Dia keluar kenyataan tu. Tu kita, tu makhluk mak. Makhluk. Hebat macam mana pun seluruh rakyat Malaysia sokong PMX. Kan, semua PMX yang terbaik. Sekecil-kecil budak sampai sebesar-besar setua-tua. 100%, 30 juta penduduk Malaysia semua sokong PMX. Menang tanpa bertanding. Jadi PMX. Mak jangan cebik Nama mak cebik. Jangan cebik kenapa? Ini contoh. Maka dia datang tak manfaat pada PMX? Ada tak manfaat? Adalah. Sokongan yang tak belah bagi. Maka PMX makin besar. Kedudukan dia tak tercabar, tak dapat dicabar, tak ada siapa yang nak mencabar, tak mampu orang nak cabar, maka dia makin hebat. Tapi Allah Ta'ala tak. Engkau sokong ke, engkau tak sokong ke, Allah Ta'ala tetap berkuasa. Bila kita sokong Allah Ta'ala, sokong dengan makna taat, ikut cara Allah, maka manfaat dia balik pada kita. Kita sokong PMX tadi belum lagi. Belum tentu. Macam Fir'aun lah, makin disokong, kita pula makin terjerit. Makin disokong, makin kita yang terjerit.
Itu beza makhluk dengan Allah. Di antara sifat istighna lagi yang ke-13, tidak wajib Allah Ta'ala menjadikan alam ini dan tidak mustahil Allah menjadikan alam ini. Itu di antara sifat istighna Allah. Terkayanya Allah SWT itu, Allah Ta'ala boleh jadikan alam, Allah Ta'ala boleh tak jadikan. Sukati dia. Kalau bahasa kasar mudah faham, sukati Allah. Dia tak terikat dengan sesuatu. Mesti Allah Ta'ala tu. Tak. Itu sebabnya, pertama sekali kita kena yakin bahawa bila kita berdoa, Allah bagi saja, oh ini sebab doa saya. Tak boleh. Itu sebabnya kena keluar daripada kepompong tu. Kita kena belajar dan cuba mentarbiah diri kita, mendidik hati kita, iman kita, keyakinan kita bila kita berdoa. Kenapa kau berdoa? Sebab Allah perintah aku berdoa. Lalu bila aku berdoa, aku dapat saja apa yang aku doa tadi, maka jangan kita rasakan bahawa Allah bagi sebab doa kita. Sebab Allah Ta'ala istighna. Bila kata dia nak bagi, kita tak berdoa pun dia tetap bagi. Kenapa? Kerana dia istighna, dia terkaya, dia tak payah nak tunggu kita doa. Habis kalau macam tu tak payah doa lah. Tak, kita doa sebab Allah suruh kita doa. Sama macam kita pergi cari rezeki. Ini yang dikatakan istighna ni. Kita pergi kerja, pagi kerja pukul 8, balik kerja pukul 5. Dapat duit. Siapa bagi rezeki? Allah. Allah bagi kita pun kata Allah bagi rezeki. Tapi, dengar, ni ayat mak-mak dulu. Ni mak-mak ni kena tukar balik ayat ni. Kan betul tak mak ayat-ayat mak dulu? Marah ke abah ataupun marah ke abah long, jenis malah nak pergi kerja. Abah pun kata, alah Allah bagi rezeki. Mak kata apa? Mak kata, memanglah Allah bagi rezeki. Tapi kalau tak kerja, mana nak Allah bagi rezeki? Betul tak ayat tu? Tak, ayat tu betul ke? Ayat tu betul ke? Tak betul. Ni kalau orang dah mengaji, dia kata tak betul. Kenapa kita pergi kerja? Sebab Allah suruh kita pergi kerja. Allah suruh kita usaha. Tapi bila dapat saja rezeki tadi, Allah bagi tak? Allah bagi. Tapi Allah bagi rezeki tu bukan sebab kerja tu, kena yakin kat situ. Kenapa jadi sedemikian? Kenapa kita kena mengimani sedemikian? Sebab Allah tu istighna. Dia tak perlu tunggu kepada sebab. Kalau kita kaitkan pada sebab, mana terkeluarlah Allah Ta'ala itu daripada sifat istighna Allah. Itu sebabnya hati-hati. Kena berhati-hati. Memang kita kena pergi kerja. Kena pergi kerja tak? Kena pergi kerja. Lepas tu bila pergi kerja pula, kena kerja sungguh-sungguh. Itu memang Nabi suruh. Sama lah macam seorang Arab Badui datang jumpa Nabi SAW. Dia datang jumpa Nabi. Lalu datang jumpa Nabi naik unta. Waktu dia turun daripada unta, dia nak masuk rumah Nabi. Nabi tanya, kenapa engkau tak tambat unta engkau? Kenapa kau tak tambat unta engkau? Lalu dia kata apa? Buat apa nak tambat kalau hilang? Kalau ada, itulah urusan Allah, ketetapan Allah. Kalau hilang pun itulah ketetapan Allah. Lalu Nabi kata apa? Tambat. Nabi suruh tambat. Nabi suruh tambat. Jadi dekat situ ada dua pengajaran. Satu pengajaran dalam konteks kacamata akidah. Apa dia? Kena kerja, kena usaha, kena ikhtiar, sehabis-habis ikhtiar. Lalu kalau kata dapat, kena yakin bahawa yang dapat bukan sebab atas usaha, tapi memang Allah dah tetapkan. Atas qudrah Allah, atas iradah Allah. Kenapa? Kerana batas dia, Allah itu istighna. Batas dia, Allah Ta'ala istighna. Jadi kena bawa ke sana. Yang kedua, kacamata fiqh, syar'i. Apa maksud kata syarak? Iaitu ketetapan, iaitu bila tika mana kalau kita tak tambat, hilanglah unta kata tadi. Kita tak tambat, hilang unta. Maka tiba-tiba kita jumpa pencuri. Memang ada orang curi unta kita. Dapat unta, jumpa pencuri. Maka pencuri tadi tak boleh dia ambil tindakan potong tangan, contoh katalah sampai had potong tangan, tak boleh nak potong tangan. Kenapa? Kerana bukan sebab dia mencuri, atas kecuaian kita yang tak tambat unta. Jadi dua-dua kacamata tu. Itu sebabnya dua-dua kena jaga. Satu jaga dalam konteks akidah, satu jaga atas konteks syarak. Maknanya bila kata tu kena tambat. Sebab besok kalau hilang, nanti kalau hilang, maka dah boleh ambil tindakan atas pencuri tadi. Sebab apa? Sebab kita dah tambat, kita dah kunci dah. Ini kereta tak kunci, letak kunci lagi dalam kereta. Itu sebabnya ulama-ulama
arif billah, ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama arif billah, mereka sangat-sangat memberikan penekanan kepada kita supaya berjalan dengan hakikat dan syariat. Hakikat dan syariat. Syariat kena ngaji. Syariat kena ngaji, hakikat kena ngaji. Jangan hanya semata-mata mengaji hakikat tanpa mengaji syariat. Kerana Nabi itu jalan dengan hakikat dan syariat. Kalau Nabi berjalan atas hakikat saja, maka sudah pasti Nabi akan perintah kepada Arab Badui tadi, tak perlu kunci ataupun tak perlu tambat unta. Tapi Nabi suruh tambat. Kerana apa? Kerana Nabi berjalan atas syariat. Baru cantik. Ya Allah Ta'ala jadikan sayap burung pun ada kiri dan ada kanan. Hakikat dan syariat kena berjalan seiring. Maknanya kena mengaji dua-dua. Itu dia. Yang ke-14, tidak memberi bekas makhluk dengan kekuatannya. Menolak pandangan Mu'tazilah. Tidak memberi bekas makhluk dengan kekuatannya makhluk. Apa maksud dia, Mak? Kekuatan makhluk tidak memberi bekas. Usaha, okey. Not kat bawah tu, usaha makhluk tidak memberi bekas. Itu sebenarnya mafhum daripada yang ke-14, iaitu usaha makhluk, ikhtiar makhluk tidak memberi bekas. Itu tadi tu. Kita pergi kerja, kita dapat rezeki. Maka bukan kita dapat rezeki sebab kerja. Sebab setiap usaha kita, ikhtiar kita tidak memberi bekas. Kena yakin. Kenapa? Kerana Allah itu istighna, Allah itu terkaya. Bukan Allah itu nak bagi tunggu kita berdoa. Bukan Allah nak bagi tunggu kita usaha. Tak. Kerana Allah itu terkaya. Jadi kita tu tak memberi bekas. Yang memberi bekas hanyalah Allah. Menolak pandangan Mu'tazilah. Kenapa, Mak? Kerana Mu'tazilah berpandangan dan berpendirian bahawa usaha memberi bekas. Itu kalau mak berpegang lagi dengan pandangan tadi. Bang, kenapa tak pergi kerja? Walaupun nak pergi kerja, kalau pergi kerja pun, kalau pergi kerja, Allah bagi. Memang betul rezeki Allah bagi. Kan? Memang betul rezeki Allah bagi. Tapi kena pergi ke kerja. Jadi pandangan ni, Mak, secara tak langsung dia dah jatuh kepada pandangan Mu'tazilah. Yang berpandangan setiap ikhtiar itu memberi bekas. Hati-hati. Itu sebabnya nak masuk Mu'tazilah ni ataupun nak masuk Wahabi ke apa-apa ataupun mana-mana golongan, tak perlu kita ijtihad, tak perlu isi borang. Kenapa ulama letakkan ada Mu'tazilah, ada Wahabi, ada Syiah, ada apa semua sekali? Itu sebenarnya pandangan-pandangan yang perlu kita pelajari supaya jangan sampai kita tergelincir kepada pandangan demikian. Itu penting ilmu. Bukannya, oh Ustaz, saya tengok suami saya tu dia sekarang Syiah lah Ustaz. Suami pun cakap, oh, memang saya Syiah, saya dah duduk Syiah, saya isi borang Syiah semalam. Dia kata kan, tak perlu, Mak. Samalah macam kita jalani kehidupan kita, kita jumpa ada kawan-kawan kita yang jenis pandangan apa panggil? Mempunyai pandangan Allah SWT apa, liberal, plural. Pandangan-pandangan tu ada tak dalam masyarakat? Ada. Adakah mereka pergi belajar dekat grup plural? Tak. Adakah mereka pergi belajar grup liberal? Tak. Tapi mereka berjalan atas akal, tanpa ilmu. Itu sebabnya penting belajar, pergi mengaji, letakkan diri dengan ilmu untuk panduan, supaya apa? Supaya tak tergelincir lah tadi. Pergi ke pandangan Mu'tazilah, pergi ke pandangan Wahabi, pergi ke pandangan Syiah, pergi ke pandangan liberal, pergi pada plural, macam-macam. Sebab tak nak tergelincir ke sana lah. Itu penting kita kena belajar mengikut apa yang Allah Ta'ala kendaki pada Al-Quran dan Sunnah. Sebab kalau dia tergelincir, dia bukannya perlu, saya rasa saya tak berapa cocok lah dengan akidah Ahli Sunnah Wal Jemaah, jadi saya nampak lebih dekat saya dengan Syiah. Maka dekat mana pejabat Syiah, saya rasa saya nak isi borang Syiah untuk masuk Syiah. Dah, tak ada. Tak payah nak isi borang, Mak. Kan? Amalan kita harian yang kita buat tu, betul yang saya cakap tadi. Memang kita kena pergi kerja. Memang rezeki Allah Ta'ala itu bagi. Allah bagi, memang betul rezeki Allah bagi. Tapi kalau tak kerja, macam mana Allah nak bagi? Kalau tak kerja, itu Mu'tazilah. Cara tak langsung dia itu kepada Mu'tazilah. Ini dia. Ya tak? Memang. Secara tak langsung. Itu yang selalu kita cakap kan kat anak kita. Kau kena belajar, kena usaha, kena ulang kaji.
malam kena buat kerja sekolah, esok tak pandai, macam mana nak je. Padahal kena tak mak? Tak, cara bercakap. Cara bercakap tu kena betulkan. Cara bercakap. Jadi macam mana? Kau kena mengulang kaji. Kena mengulang kaji. Allah bagi faham, betul, Allah bagi faham. Tapi Allah suruh kau mengulang kaji. Nampak tak? Memang Allah bagi faham, betul, Allah bagi faham, tapi kau kena mengulang kaji. Allah juga suruh kau mengulang kaji. Nampak tak? Kedua-dua dekat situ secara tak langsung sifat istighnaq Allah masih terjaga. Betul bang, Allah bagi rezeki, memang betul Allah bagi rezeki, tapi Allah suruh pergi ke kerja. Jadi kedua-dua secara tak langsung kat situ sifat istighnaq Allah Taala terjaga. Batas tadi tu. Tu cara cakap tu dah nak kena baiki balik. Supaya kita tahu ada batas-batas dekat situ yang perlu kita jaga, kita pelihara. Kemudian yang ke-10 daripada sifat iftiqar. Iftiqar kat sebelah wadan yang qudrah, iradah, ilmu, hayah, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu hayyan, kaunuhu aliman. Kemudian di antara sifat iftiqar lagi sifat-sifat selain daripada sifat yang tadi, termasuk sifat iftiqar lagi baharu sekalian alam ni. Baharu sekalian alam. Alam ini baharu, itu maksud dia. Dengan alam ini baharu, maka seluruh alam ini berhajat kepada Allah. Apa maksud baharu? Maksud baharu tu bukan baru mak, raya baru, dah. Maksud baru ni berubah-ubah. Baharu dekat sini hadis dengan makna berubah-ubah. Maka berubah-ubah alam ini berhajat kepada Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Siapa Allah? Segala puji-pujian bagi Allah. Siapa Allah? Rabb, Tuhan yang mentadbir Al-Alamin, seluruh alam, dengan makna ma siwallah, suatu selain daripada Allah. Maka kita semua ni alam dengan makna berubah-ubah, dan kita duduk di bawah pentadbiran dan pengurusan Allah, kudrah dan iradah. Di antara sifat iftiqar lagi, tidak memberi bekas makhluk dengan tabiat ataupun zat Allah Ta'ala. Zatnya makhluk, minta maaf. Tidak memberi bekas makhluk dengan tabiat ataupun zatnya makhluk. Tidak memberi bekas makhluk dengan tabiat ataupun zatnya makhluk. Kita ni tak memberi bekas, tidak memberi bekas dengan zat kita ataupun tabiat kita. Baik sama ada memberi bekas pada kita ataupun memberi bekas kepada Allah. Dua-dua keadaan tu. Zat dan tabiat. Apa maksud tabiat kat situ? Tabiat dengan makna sentiasa, kebiasaan berlaku. Itu makna tabiat. Dengan tabiat kita tu tak memberi bekas pada kita ataupun pada Allah. Macam contoh katalah tabiat orang tu apa dia mak? Kuat makan. Contohnya dia kuat makan. Lalu dengan dia kuat makan, maka gemuklah dia. Jangan terasa. Jegil je mata. Contoh. Ini contoh. Tidak ada kena mengenai yang hidup ataupun yang mati. Jadi tabiat dia makan banyak. Makan banyak. Lalu gemuklah dia. Jadi kita kena yakin bahawa gemuk dia tu Allah bagi gemuk. Bukan sebab makan banyak. Berapa ramai orang makan banyak kurus? Betul tak? Saya dulu kan zaman kami ngaji kan. Satu dulang tu 4 orang duduk. Kadang-kadang 5 lah tengok pada tu. Biasanya 4. Jadi dalam 4 orang ni mak, badan besar-besar ni. Ada 3 orang badan besar badan kerbau. Ada 1 badan kancil. Boleh gambar badan besar. Masuk saya lah. Saya 3 orang yang masuk badan besar. 3 orang badan besar. Ada 1 badan kancil. Badan kancil dia tinggi tapi dia kurus je orang dia. Kurus. Tapi mak, orang yang pergi ambil dulang, yang mula-mula makan dia, dan orang yang terakhir keluar pun dia. Faham tak? Dia orang yang pertama makan, dan dia lah orang yang terakhir keluar daripada dulang. Habis dia tarik semua. Tarik. Yang tak habis semua, yang kawan-kawan sebelah tu semua dia tarik dia makan. Tapi badan dia sampai sekarang. Sampaikan waktu zaman kami belajar tu, mak dia risau tengok badan dia kurus tu. Sampaikan mak dia belikan susu, kan susu gemuk lah, apa benda susu, tak gemuk-gemuk juga.
Habis susu tak habis. Sebab apa? Kat situ Allah nak mengajar kita bahawa yang makan itu, tabiat makan itu bukan yang membuatkan seseorang itu gemuk. Yang membuatkan dia gemuk Allah. Itu kita tabiat ataupun zat seseorang itu bukannya atas usaha dia, bukan. Semuanya atas Allah. Tidak memberi bekas. Tabiat dan zat dia tidak memberi bekas. Begitu juga kalau kita lihat pada alam. Ni seminggu ni mak, minta maaf cakap lah seminggu ni. Nampak tak kita kena main-mainkan je. Mendung. Tapi tak hujan. Betul tak? Kan? Mendung. Punyalah seronok, tengok mendung je seronok. Tapi tak hujan. Itu sebabnya mendung tak bererti hujan. Tapi ada waktu hujan tiba-tiba tak mendung tak apa, hujan. Allah nak ajar pada kita, aku yang turunkan hujan. Bukan mendung. Bukannya aku nak turunkan hujan tunggu mendung. Macam tu. Bukan aku nak turunkan hujan tunggu mendung. Begitu juga hikmah besar mak. Kenapa Allah Ta'ala jadikan Nabi Allah Adam itu tidak berayah dan tidak beribu? Kenapa dia jadikan itu hikmah dia? Kalau katalah daripada mula Nabi Allah Adam itu sampailah kepada Nabi Muhammad, sampailah kepada umat akhir zaman, akhir sekalipun semuanya jadi disebabkan beranak, maka manusia akan meletakkan akal dia bahawa nak jadi manusia kena beranak, kena ada mak, kena ada ayah, baru ada anak. Habis tu Nabi Allah Adam tak ada mak, tak ada ayah. Okey, tak apalah. Ni Nabi Allah Isa ada mak, tak ada ayah. Kenapa Allah jadikan sedemikian? Kenapa ada ketika keadaan Allah jadikan sesuatu itu bercanggah dengan kebiasaan, dengan tabiat? Bertujuan menggambarkan kepada kita bahawa setiap sesuatu yang berlaku bukan atas dasar tabiat. Allah Ta'ala didik kita. Mesti ada mak, mesti ada ayah, baru ada anak. Tu Nabi Allah Isa. Tu yang ada ketika keadaan orang-orang soleh ini mereka terpaksa menjadi contoh luar tabi'i atas tujuan apa? Nak menggambarkan Allah yang jadikan bukan tabiat. Wallahu ta'ala alam. Kita berhenti kat situ. Habiskan sikit-sikit. Dalam syahadah khususnya dalam tahiyat, apakah yang dinafikan dan apakah yang diisbatkan dalam kalimah la ilaha? Itu garis mak, garis. La ilaha itu nafi. La ilaha itu nafi. Illallah itu isbat. Dalam syahadah khususnya dalam tahiyat, apakah yang dinafikan dan apakah yang diisbatkan? Kalimah la ilaha illallah. La ilaha itu nafi, maknanya tidak ada Tuhan, menafikan seluruh Tuhan. Itu sebabnya kalau kita mengaji seterusnya nanti kita akan dituntut oleh para ulama supaya bila sebut la ilaha dalam hati apa? La ma'bud. Supaya apa? Jangan sampai la ilaha kafir, illallah Islam. Itu kan? La ilaha illallah. Jadi dalam hati itu kena la ma'bud bil haq ghairullah. La ma'bud bil haq ghairullah. Dah hati. Bila sebut la ilaha illallah dalam hati, la ma'bud bil haqqi ghairullah. Kenapa mak? Kerana kalau kita tak iktikad dalam hati kita la ma'bud bil haqqi lah, nanti dia akan jadi macam ni. La ilaha illallah. Kafir Islam. Kafir Islam. Mana jadi kafir? Bila jadi kafir? La ilaha. Jadi sampai la ilaha tu kalau tak ada dalam iktikad kita la ma'bud bil haqqi la ghairullah tadi, maka secara tak langsung kita dah duduk kafir. Sebab kita dah menafikan seluruh tu Tuhan termasuk Allah. Kemudian datang pula illallah. Bila datang illallah, maka ketika itu dah Islam balik. Itu yang ulama bahas tentang bab ni. Kafir Islam. Kafir Islam. Ketika itu nak tak nak bila sebut la ilaha, maka dalam hati kita la ma'bud bil haqqi ghairullah. Supaya senantiasa kita mentauhidkan Allah walaupun ungkapan la ilaha tadi tu. Di situ nafi. Isbatnya mana? Isbatnya tetap, iaitu illallah, yang makna sebut.
illallah, iaitu tiada Tuhan kecuali Allah semata-mata. Ilah dengan makna Tuhan. Ilahul haq, ilahul batil, ilahul batil. Ilahul haq, ilahul batil. Ilah ada bahagi dua, iaitu ilal haq, ilal batil. Apa ilal haq? Tuhan hak, Tuhan yang benar, Allah. Tuhan batil iaitu Tuhan yang tak betul, itu selain daripada Allah. Itu huraian daripada atas tadi. Huraian daripada atas ilah ke atas tadi tu. Ilah la ilaha. Jadi ilah kat situ umum. Dengan makna umum, termasuklah ilal haq dan ilahul batil. Ilah dengan haq, ilal haq batil, ilal batil, ilahul batil. Jadi itu sebabnya kita dituntut supaya dalam hati kita tetap menyatakan bahawa la ma'bud bil haq ghairullah. Wallahu ta'ala alam. Itu penting semua. Asas kurang-kurangnya akidah. Ada apa nak tanya? Silakan. Ya tak? Ilal haq, balik pada Allah. Ilal haq iaitu Tuhan yang sebenar. Ilal haq dengan makna Tuhan yang sebenar, balik pada Allah. Ilal batil, batil ni dengan makna buruk, rosak, salah. Batil ni dengan makna salah. Tuhan yang salah iaitu Tuhan selain daripada Allah. Kalau kita ngaji, kita jumpa lagi pembahasan yang lain, sampai ke ulama kata tak ada Tuhan lain pun tak ada. Itu sebenarnya ilah, bila ilah saja balik pada Allah. Bila sebut ilah saja balik pada Allah, maka tidak ada ilah lain. Sampaikan kita tak boleh menyebut. Kalau dalam pembahasan yang lain pula, ulama sebut, ulama akidah kata apa? Sampaikan kita kata, oh itu Tuhan Kristian, oh itu Tuhan apa mak? Tuhan apa? Tuhan Buddha, Tuhan Hindu, tak boleh. Kita sebut je itu Tuhan Buddha, Tuhan Hindu, terus batal. Batal akidah kita, rosak, runtuh akidah kita. Jadi ilah tu saja sebenarnya dah tak ada ilah hak, tidak ada ilah batil. Cuma Syekh dia datang kat sini. Ilah saja Allah. Kena yakin betul-betul kat situ. Itu dalam pembahasan lain. Bila sebut ilah saja Allah. Tidak ada ilal haq, tidak ada ilal batil. Bila sebut ilah saja hanya semata-mata Allah. Sebab bila kita sebut saja ilah Tuhan gereja, Tuhan Kristian, Tuhan Buddha, Hindu, secara tak langsung kita dah membenarkan bahawa ada Tuhan lain. Jadi bila sebut ilah saja, tak ada Tuhan lain. Habis yang mereka anut tu hanya pemahaman yang salah. Pemahaman yang salah. Itu saja. Wallahu ta'ala alam. Macam mana tak? Supaya kena faham. Itu sebab kena faham tadi. Tapi nafi dengan isbat tadi, kalau kita dapat dekat situ, penting juga tu. Sebab kalau dia berduduk pada faham dia semata-mata, dia tak tahu nafi dan isbat dekat situ, itu yang akhirnya nanti dia boleh masuk kepada Tuhan lain tu. Itu penting pembahasan la ilaha illallah tu, ilah tadi tu, bertujuan itulah supaya sampai kita tahu di mana nafi dan mana isbat. Di mana nafi dan mana isbat. Itu penting juga kenapa Syekh masuk ke kenapa la ilaha, dan itu memang tunjang. Itu tunjang dia. Itu tunjang dia. Asas dan terasnya ialah balik kepada la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu cara sebut dia. Supaya kita tahu isbat dan juga nafi dan juga isbat. Penting tak? Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dia sebenarnya lebih tepat dengan menggunakan perkataan kecuali. Ya. Dia lebih tepat menggunakan perkataan kecuali daripada menggunakan perkataan lain, melainkan.
Kalau dalam bahasa Arab kita belajar kenapa digunakan illa, kenapa dia tak guna ghairu. Ghairu dengan makna melainkan. Illa dengan makna kecuali. Itu dengar betul-betul. Illa dengan makna kecuali, ghairu dengan makna melainkan. Kenapa dalam bab la ilaha illallah Allah datangkan perkataan illallah? Maka dekat situ illa tadi mengecualikan dengan makna sabit. Sabit tu habis semua sekali. Dikecualikan, tak ada lagi yang tertinggal, tersisa. Tidak ada lagi yang tersisa. Tetapi kalau dia guna ghairu, maka ketika itu ada lagi dengan makna tersisa. Tu bahasa faham lah, bahasa kampung. Ada lagi makna tersisa, ghairu. Itu sebab kenapa dalam bab la ilaha Allah gunakan illallah. Illa tadi diguna pakai kerana sabit, sebut, dan di situ dengan gambaran tidak ada lagi tersisa. Itu penting ngaji bahasa Arab. Kerana setiap penggunaan kalimah ada faedah dia tersendiri. Walaupun dia mungkin hampir sama makna, tetapi tetap maksud yang berbeza. Wallahu ta'ala a'lam. Macam mana? Tak dengar. Ya. Maknanya kita kembalikan ikhtiar kita pun atas kudrah Allah. Betul juga tu. Itu pun atas kudrah Allah. Itu memang, itu dalam, kalau kita bahas sampai ke situ, usaha kita tu pun atas kudrah Allah. Usaha kita tu pun atas izin Allah. Itu pun satu keyakinan juga. Itu satu keyakinan yang perlu kita tanamkan. Usaha kita tu pun atas ikhtiar Allah. Kita ingat, kita lancar, kita mudah. Ya, betul. Itu boleh. Dan itu satu bab sebelum. Satu bab sebelum. Yang sampai kita pergi kerja tadi pun atas izin Allah. Atas gerakan Allah. Atas taufik Allah. Kata disebut taufik Allah Ta'ala tadi. Itu pun atas gerakan Allah. Kalau kita tu yang kadang-kadang kita jumpa, tu Allah Ta'ala nak gambarkan, Allah Ta'ala nak ajar pada kita. Kita marah anak lelaki kita kan, dia malah nak bekerja. Dia marah dah macam bakul-bakul marah, tapi tak pergi juga kerja. Sebab dia tak dapat taufik daripada Allah. Hidayah dah ada, tapi taufik tak ada. Maknanya gerak kerja tu tak ada. Tapi dalam pembahasan yang kita bincang tadi pula, memberi bekas, itu hasilnya pula. Itu bicara tentang hasil. Itu yang tadi pula, gerak pergi bekerja tadi itu ikhtiar. Dalam bab ikhtiar, ikhtiar kemudian hasil. Dua-dua keadaan. Ikhtiar itu sendiri pun atas taufik Allah, kemudian hasil pula atas memberi bekas pun datang daripada Allah. Dua-dua keadaan yang berbeza, pembahasan yang berbeza. Wallahu ta'ala alam. Okey, insya-Allah sekadar dulu yang dapat kita kongsi bersama pada pagi ini. Banyak-banyak kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah berikan kita kefahaman yang baik, diberikan kita kekuatan, kelapangan jalan untuk senantiasa kita dalam ketaatan pengabdian pada Allah SWT. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu di kelemahan saya sendiri. Mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara. Mohon maaf di atas segala-galanya. Insya-Allah kita kembali dengan tasbih kafarah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم
Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tak maafnya